Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni kita nak bedah sikit rupa bag untuk DJI Avata 360 ni. Besar bag dia sangat besar gitu tapak tangan aku ini. Bag dia besar. Tapi aku tengok sesuai ke tak sesuai, sama ada kita pakai bag ni ataupun kita pakai hard case. Sebab aku pun ada hard case untuk Avata 360. So kalau korang nak beli, korang boleh tekan link kat bawah. Ni punya bag dia lagi besar. So lagi selamat ke, lagi menyusahkan, atau lagi bagus? So kita tengok pro and con antara dua ni. Ada dua bag lah. Kita tengok ni bag untuk Avata 360. Di dalamnya ada landing pad. Ni motion entry punya combo ada Google, ada ni remote dia. Okay. Bateri ada kat atas tengah cas. Okay. Sekarang ni aku nak bedah sikit apa ada dalam bag ni. Bag ni cuma ada satu pocket zip kat atas ni, tu saja. Yang lain tak ada. Memang ngam-ngam cukup untuk letak 3 barang. Letak remote dan letak bateri. Tu saja. Dan landing pad. So untuk hard case ni, sesuai tak aku nak pakai sebab besar. Masa aku mula dapat bag ni, aku ingat bag ni kecil je. Sebab drone nya pun besar. Nampak? Sebesar alam. Kita bedah sikit, kita try transfer daripada original bag kepada bag hard case dia. Landing pad punya tempat dia. Landing pad punya tempat dia. Ni apa? Ni ada strap. Ni strap untuk gantung bag. Mula kita ambil landing pad dulu. Ini landing pad ni berat ni, sekilo ada ni aku rasa ni. Tapi kena pakai kot. Tapi ada tempat dia, ada slot dia, kita boleh letak. Ada slot, boleh letak. Dan slot untuk drone yang penting pun ada. Okay. Google. Kita tukar slot Google. Macam mana letak dia ni? Dia macam ni. Google atas kot. Tak boleh juga. Macam ni. Aku tak tahu letaknya macam mana, tapi boleh letak. Ni ada antena ni. Atau dia masukkan Google dulu. Masuk Google dulu lah. Baru letak dia punya bateri. Okay. Masuk Google dulu, baru letak dia punya bateri. Okay. Dan juga cantik. Dan untuk remote, ni aku rasa tempat bateri. Dan remote aku rasa dia di sini, di bawah tempat letak drone. Kita tengok set ni. Ada satu slot lubang. Remote pun boleh letak. Nanti kita try letak remote RC2. So ni remote motion aku letak dalam ni. Boleh letak. Kita try ambil remote RC2. Ni remote RC2 aku. Muat lah. Ngam woi. Boleh masuk, semua boleh masuk. Kemudian kita boleh letak remote drone. Sikit-sikit. Dan ni slot bateri. Bag aku dah kosong lah. Cuma ada beberapa aksesori dia kat dalam ni. Kita terambil bateri sekejap. Bateri aku tengah cas naik berapa? Dah ada 2 bar bateri. Memang muat-muat. Ting ting. Settle kan? So ni bag untuk kalau pakai hard case. Tapi besar lah. Besar tapi selamat. Kau tekan-tekan pun kat dalam ni selamat. Aku risau kalau pakai bag macam ni. Kan? Kemek. Tapi kalau bag macam ni mudah bawa. Dia kecil je. Dia 2 kali ganda. Daripada hard case ni 2 kali ganda. Ni atas, bawah. Dia 2 kali ganda. So terpulang nak pakai bag yang mana. Tapi kalau aku, memang aku akan simpan dalam ni lah. Sebab aku melalui jalan-jalan off-road, hentakan-hentakan yang maut. Jadi aku menggunakan hard case bag. Kalau tengok aku punya Neo pun, aku pakai hard case. Ni bag Neo. Neo punya hard case. Ni Neo. Neo punya hard case. Nah ni sekarang DJI Avata 360 hard case. Ni strap dia. Strap dia masuk macam ni. Slot. Slot dan kita boleh gantung kat bawah lah. Lock dia. Lock macam tu. Betul. Nanti ni tak boleh buka
Kalau nak buka kena tarik. So dia secure. Kalau orang tarik dia takkan terbuka. So dia kena tekan. Tekan baru dia buka. So ni hard case. Terpulang nak pakai yang mana. Tapi kalau macam aku, kegunaan aku memang aku kena guna hard case sebab aku selalu tindih-tindih barang. Barang aku banyak sangat kalau aku bawa travel dan berjalan bekerja. So kita bedah sikit beg dia ni tadi. Beg baru lagi. Tak usik apa. Ni dalam mana slot dia. Dia ada slot landing pad, drone, Google. Google sini. Ni atas. Ni Google besar. Ni lepas tu ada remote, pada ada bateri. Ni drone dengan landing pad dia sebelah-sebelahan. So agak kecil juga. Tadi aku tengok ada apa stiker dengan kabel type C. Itu kita simpan je dalam ni. Sampai aku boleh simpan balik dalam kotak. Sebab aku lebih memerlukan casing, hard case. Sebaiknya aku dalam kotak lah. Okey, jadi itu saja untuk sedikit review tentang barang-barang ni. Kita simpan balik. Ini adalah beg DJI Avata 360. So kalau kau nak beli hard case ni, bolehlah tekan-tekan yang aku letak tu. Boleh pilih-pilih. Dia memang agak pandai-pandai pilih lah nak yang mana. Banyak ni. So beg ni masuk balik, simpan. So beg ni kita masuk dalam plastik tadi lah. Sebab dia kata dalam plastik. Okey. Ini plastik tadi. Ini plastik dia. Masuk plastik biar dia tak berkulat. Okey, kita salah masuk ni. Okey, kita simpan balik. Okey, settle. Ni dia hard case yang aku akan gunakan untuk drone ni. Memang besar, memang agak besar. Besar dan berat. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.